Kelapa sawit itu antara signature dekat Sahung Valley. Yang betul-betul menarik bagi pakcik. Ni pakcik nak belanja setup pakcik lah. Setup pakcik macam biasalah, ada kelainan setiap kali pakcik nak menyetap. Pakcik suka kepada konsep kayu-kayan macam ni. So kalau kita letak kuah macam ni, yang ini kita letak nasi ke apa ke, so kita buat hiasan lawa macam ni kan. So yang ni 4/4 lah, yang kecil ni ada 4, yang besar ni 4, tapi masih buruk pula kalau letak 4/4 kan. Jadi macam biasalah, pakcik kali ni pakcik gunakan lampu-lampu neon macam ni, dililap-lilap macam ni, macam hari raya gitu kan, ditambah dengan bendera ala-ala macam tu. Kali ni pakcik ada tempat repah ratus ni. Pakcik nak keluarkan daripada tempat ni. Nampak dia warna tak sekata kan, jadi macam tak wow sangat. Macam biasalah, ada lampu kat situ menerangi kehidupan. Kat sini pun ada, atas ni pun ada lampu juga. Jadi kat luar ni kan, kalau korang tengok ni, nampak diorang tengah ala-ala OOTD gitu. Nampak. Itu dia Miao Muaz and Koi duduk bersantai kat situ. Jadi dia main-main game. Jadi macam biasalah, pakcik punya setup ni adalah lampu dekat dalam sangkar ni, biar ada pantulan-pantulan macam ni kan. Nampak lawa kan, ada pantulan macam ni kan. Jadi macam biasalah, pakcik punya ni ada macam ni. Pakcik letak juga kat sini lampu. Lampu dah banyak kan, macam tu lah. So ada alas juga kat sini dengan tempat duduk. Kalau ala-ala masak penat lenguh, duduk macam tu. Tapi kan kejap lagi pakcik nak unboxing kerusi daripada LNT. Ni macam biasalah, teko kesayangan pakcik, kuali periuk, dan dapur. Dapur macam biasalah, pakcik guna dapur yang menarik lah. Ini 4/4 pakcik. Seperti biasalah, 4/4 pakcik ada cawan, ada pinggan, ada mangkuk. Mana-mana pakcik datang berempat. Lepas tu kan, dekat dalam ni pun icebox macam biasalah, pakcik letak icebox yang satu bekas besar tu, pakcik letak kat sini. Korang boleh buka ni, senang nak buka, korang nampak. Macam tu, senang kan. So lock pun senang. Macam tu. Inilah LNT pakcik menyorok kat situ. Okey, korang tengok ni. Daripada luar korang nampak tak pakcik punya tu? Siapa pula duduk aku kat atas aku punya katil ni? Tilam ni. Jadi korang macam biasalah, nak masuk tu kenalah pakai ala-ala sandal, bawa feel gitu. Macam biasalah, pakcik suka bunga-bunga macam ni, ditiup angin macam ala-ala macam mana? Macam bunga-bunga yang berterbangan gitu. Dia bunga cinta. Macam biasa hari ni 5 Julai, pakcik ada kat situ hiasan-hiasan pakcik tak keluar lagi daripada kereta ni. Sofa macam biasa kesayangan pakcik, ada bulu-bulu kat tepi tu, senang lah. 20-25 korang dengan lampu. Lampu kat belakang tu. So ada pakcik punya pokok-pokok lah. Pakcik bawa lah pokok macam ni juga kan, tapi 2 pokok je lah dapat. So macam biasalah, pakcik suka tau kali ni. Sarung bantal ni nampak wow sangat. So meja pakcik letak sini. Meja pula sama dengan kita punya kapet. So apa-apa pun korang, terima kasih korang. Kita akan jelajah tengok orang lain punya macam mana. Dekat tepi sungai je, suara sungai pun ada, tapi suara katak yang pakcik dengar. Apa-apa pun kita akan pergi ziarah jiran-jiran kita yang ada kat situ. Jiran sepakat membawa berkat. Apa-apa pun korang, ingat pakcik camping. Ingat pakcik camping, ingat camping. Camping mesti ada. Wow. Bye.